Alright guys, welcome back my channel Ashadam ya. Yang belum subscribe tu subscribe guys. Yang belum like, share. Okay, apa yang perlu buat waktu sebelum turning on lah. Okay, first, okay, tip dia right. First, pastikan dia pandai ataupun dia tak nak makan, so dia kena makan. See, dia aktif makan, dia aktif, okay. Jangan ikan tu macam dia tak aktif, semua korang start turning. Okay, jangan macam tu. Ikan yang nak turning mestilah ikan yang dah aktif, okay. Yang makan selera, makan dia tinggi, makan tak ada masalah. Dia suka makan, dia berenang, tak berhenti kan, ke hulu, ke hilir, ke kiri, ke kanan lah dia berenang. So bila dia berenang macam tu, korang boleh start turning. Okay, yang ni kita turning dengan lampu LED HPL, LED biasa dulu. So 2700K, nampak? So biar dia turning dulu, kita turning di atas, nanti turning bawah pula, okay. So time to time dia akan cantik lah. Okay, tip dia, pastikan ikan korang bermakan selera. Jangan makan tak selera, korang start turning jangan macam tu. And then dia pun aktif, okay. Kalau turning dia ikut time lah, jangan terus tembak 24 jam. Ambil dulu 5, lepas tu ambil dulu 7 jam, lepas tu 8 jam, lepas tu 12 jam. Kalau nak tiba 24 jam, bila dia dah besar sikit, bila dia biasa dengan lampu turning, korang boleh tiba 24 jam, okay. So yang ni kita tengah turning, every time kat sini time putih. Sana putih, sini putih, semua putih lah. So kita tembak lampu turning. Ni lampu turning lah dia panggil. So kat sini kita buat lampu display, combination lampu turning together lah. Alright. So sebab tengah turning kita biar dekat sini lah. Dia memang aktif ni. Dan nanti kita letak ikan lampam, dia lagi aktif lah. Okay, yang mana kita letak ikan lampam, yang kurang aktif sikit kita letak ikan lampam. So yang ni nanti kita akan masuk ikan lampam kat bagi dia aktif. Ni kita pakai lampu main, sebab kalau plus untuk display, dan coverage soft turning lah. Ini pun sama, kita letak ikan lampam bagi dia geng. Tidak dia tak apa nak shock lah, dia macam duduk diam sikit kan. Kita letak ikan lampam, dia best lah. Yang tadi tu kita cuci sisik dulu, bagi cuci sikit-sikit dulu. Dia bagi hitam di atas ni habis keluar. Dan bila dia hitam keluar habis, tembak lagi kat color-color yang cantik lah. Tu dia. So yang ni itu kita dah buat lah itu. So sekarang ni letak kat sini, nak kita buat color pula. Selalu aku buat color, aku letak time macam ni. Time belakang putih, tepi ni hitam, tepi hitam. Okay, awal hitam lantai, tepi kiri hitam, awal putih, belakang putih. So yang tu aku buat color lah. Okay, yang belum subscribe macam YouTube, boleh subscribe kan. Yang belum like, boleh share. Okay, alright. So kalau ilmu ni bermanfaat, kau boleh share kat kawan-kawan lah. Alright guys, satu lagi tip guys. Okay, satu lagi tip. Alright, masa korang nak beli, ni kita banyak ada tip lah, tip memelihara lah. Masa korang nak beli tu, korang jangan cari kecil sangat. Sebab korang tak tahu spek dia macam mana. Kadang-kadang kita tengok, spek cantik je, mak bapak dia ataupun yang ada kat galeri atau kat kedai-kedai mana. So dekat orang buat kat rumah, dia displaykan ni memang cantik lah. Kalau korang beli, tak ada jadi cantik macam ni. That's why kalau korang nak beli, okay, korang cari yang dah nampak spek macam ni. Contohnya dah 9-10 inci ni, kat 11 inci. Ni dekat 11 inci ni, spek dia nampak lah. Dayung dia, ekor dia kembang macam ni. So dia nampak dah. Bila nampak spek dia, korang boleh angkat lah. Korang ambil macam ni, yang dah nampak spek. Jangan ambil yang tak nampak spek ni. Tak nampak spek nanti korang pening. Korang nak cantik tapi tak jadi macam tu. Sebab apa tau, dia macam sama juga MG dengan red awana ni. Kalau red awana ni kita nak dayung panjang, ekor kembang lah. At least hampir tengah. Dan bentuk badan dia cantik, dan dia warna pun merah. Kalau macam contohnya korang beli yang kecil sangat, nanti ada masalah. Bukan masalah apa guys, masalahnya korang bayangkan cantik tapi dia tak cantik. Tu susah lah sikit. Sebab apa tau, sebab apa, bila kecil sangat kita nak tengok dayung dia pun tak tahu, nak tengok ekor pun tak tahu, kembang tak kembang, keluar tak keluar, sebab kecil sangat kan. So yang betul-betul confirm dengan spek, besar-besar macam ni. Besar-besar macam ni confirm dah ada punya spek. Okay, besar-besar macam ni confirm dah ada punya spek. Okay, cari besar-besar macam ni. Tambah pula kalau korang teringin nak ambil miliki tutus sibau macam ni. Macam ni sibau, memang korang nak cari yang besar. Dia nampak dia punya dayung dia, dia nampak dia punya ekor dia, dia nampak everything, dia nampak segala-galanya dia nampak. Ni hijau base guys, hijau base dia hijau, tapi dia power kan. So dia nampak segala-galanya, dia dah nampak segala-galanya. Cuma kita tunggu besar dan merahkan dia. Itu korang kena pilih macam tu. Korang jangan pilih yang macam ni okey lah, tapi sebenarnya tak jadi lagi. Pilih, kalau red awana ni, korang pilih yang hampir jadi. Okay,
So yang boleh nampak spek ni, dayung dia panjang, ekor kembang keras. Macam tu. Kalau macam nak merah tu tak lama dia akan merah. Time to time dia akan merah lah. Kalau nak cantik, nak dayung panjang, nak ekor kembang macam ni, susah guys nak cari. So korang cari yang dia siap macam tu, then nanti korang akan cantik sendiri pelan-pelan. Kalau tidak kan, korang cari yang orang cakap dia macam ni guys. Bila orang tu boleh jual harga mahal, takkan nak jual harga murah. Itu je lah hidup ni guys. Sama lah. Kalau seller cakap, okay bang, macam ni bang, macam ni, dia akan jadi macam ni. So kalau harga dia tak berpatutan, murah sangat, pelik lah. Selalunya quality come with money lah orang cakap. Macam tu. Kalau macam quality kurang, ikan pun quality pun kurang lah. Sebab benda ni datang daripada, bukannya kita breed sendiri lah. Ini datang daripada Malaysia. Cost transportation dia pun agak tinggi guys. Okay. Aku tak plan nak video ni tu yang aku tak ambil GoPro untuk rakam, tak ada kamera. Just aku ambil dan aku rakam sendiri. Just aku nak share knowledge lah. Share knowledge dalam memberi orang lah. Kalau time macam ni, kita tak payah duduk cuci air selalu lah. 2 bulan atau sebulan sekali kita buang sikit air dia. Kalau time macam ni, ada 2 minggu sekali ataupun seminggu sekali kita akan tukar air. Bagi dia rasa bersih. Buang air sikit lah, masuk air baru. Right. Okay guys, so dah lebih kurang 5-7 minit. Dah lama aku bebel ni, dah lama cakap. So kalau korang ada kemusykilan tentang awana, korang boleh share dengan aku. Nanti kita akan tengoklah, nanti kita huraikan satu persatu. Okay. Yang belum subscribe macam YouTube, boleh subscribe guys. Yang belum like dan share. Jumpa lagi guys. Assalamualaikum, bye bye.